Halo, Assalamualaikum. Ni aku baca cerita tentang Duterte. Duterte ni adalah bekas Presiden Filipina, dia kata. Pesawat khas bawa Duterte ke Belanda, cerita dia. Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dia dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa suruhan wang tangkap yang dikeluarkan berkaitan kempen perang dadah, cerita dia. Semalam, cerita dia, sebuah pesawat sewa khas telah membawa bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC The Hague. Okey, cerita dia, Belanda. Alasannya ialah melakukan kesalahan jenayah besar lah, cerita dia. Jenayah yang melibatkan perang terhadap dadah, cerita dia. Jenayah yang kira quite strong lah, dia punya asas-asas bukti. Okey, sekarang ni aku nak tanya satu je. Duterte ni dia perang terhadap dadah. Logik lah kita perang terhadap dadah kan. Cerita dia. Tapi cerita dia, aku nak tanya kau. Laju pula ICC ambil tindakan terhadap dia, cerita dia. Laju sangat ICC ambil tindakan terhadap Duterte, cerita dia. Tapi terhadap Netanyahu, tak ada pula ICC nak ambil tindakan. Nak tangkap ke, warang tangkap ke apa, ke senyap dia, cerita dia. Awak tak boleh, takut, tak ada law. ICC pun tak boleh nak respect lah. Dulu aku respect juga ICC. Kita ada satu masa-masa kononnya dia boleh bicarakan jenayah perang dan sebagainya. Mahkamah keadilan antarabangsa sebagainya. Tapi selepas tiada warang tangkap berani ni dikeluarkan oleh ICC dan sebagainya, cerita dia, ICJ ke apa sebagainya, kepada siapa tu? Netanyahu. Aku tu tak respect lah. Bullshit. Pundek ada telur punya cerita. This is satu mahkamah yang bullshit betul lah cerita. Mahkamah yang kangaroo. Mahkamah yang boneka cerita. Tak boleh respect. Satu dunia pun tak boleh respect kat dia. Kau bayangkanlah. Duterte sebab dadah cerita dia. Yang Netanyahu tak ada apa sebab pun cerita dia. Bunuh sebagainya cerita dia. Tak boleh tangkap pun cerita dia. Macam mana nak respect? How do you not respect macam ni? Tindakan yang double standard ni cerita dia. Keputusan ICJ ke ICC ke aku dah tak respect lah cerita dia. Kita takut nak ambil tindakan cerita dia. Awak? Aku tahu satu je cerita dia. Bukan saja ICC ke ICJ ke cerita dia. Kan cerita dia. Tapi point dia adalah diorang kenakan hukuman atau pendakwaan ni cuma terhadap negara-negara Asia, negara-negara Afrika. Tapi tak ada seekor pun yang dikenakan terhadap belah-belah diorang lah, Europe dan sebagainya cerita dia. Kan? Aku tak tahu lah cerita dia. Aku malas nak cerita pasal Putin ke siapa-siapa tu, itu satu hal lain lah cerita dia. Ini cerita dia. Negara tu cerita dia. Negara tu cerita dia. Mana ada siapa yang iktiraf pun cerita dia yang yalah bangsa-bangsa tu macam budak negara negeri selatan tu pun memanglah mengiktiraf dia, tapi tu pun takut nak tangkap ke cerita dia. Aduh, nak hantar surat pun tak berani cerita dia. So kata nak tangkap cerita dia. Pondan betul lah cerita dia. Leceh lah cerita dia. Aduh dah. Assalamualaikum.